Tembahan, mari sini. Mak nak cakap sikit. Mak nak cakap apa? Kau ni nak menyaga kau nak main-main. Dah seminggu daging salai tak ada. Hari ni dah puasa ke 6. Daging salai tak ada. Mami ibu nak ada daging salai. Tu nak soda bona daging salai. Orang Rona pula orang boleh daging salai. Banyak ni potai ada, itik ada, apa ada. Nak daging salai ya. Kau pergi salai daging sekarang. Bulan puasa ni Salpaya mana ada daging? Semua putih stok. Dan tak boleh beli. Oi, salai sekarang. Hidup anak pi dah ke. Habis nak salai daging apa ni? Daging kangaroo? Salai lah daging apa-apa weh. Daging kuda? Daging kambing weh pun tak apa. Memangai. Okey, salai daging sekarang. Moh cuci daging. Oh, banyak banggi. Nak jual banggi? Makan je lah, ambil makan. Nak try satu biji? Ya, poso nak makan terai satu biji, poso. Try satu tak apa. Dia kalau batal makan satu biasa satu baldi. Bulan puasa ni cuci buah pokok lah mak. Panih lah mak. Mak payah nak buat mak. Mak tahu menompik je. Orang tu lah dan tahu dan dia kotor. Kan tompik kan lah kan. Tak batu kan dan tompik kan. Nak pokok masak dah lah mati dah. Peduli lah pokok-pokok tu mak. Mak tengok maknya daging salai ni ha. Bulan puasa dah seminggu kita tak ada stok. Ramai orang marah mak. Marah dia. Dia tak ada. Cakap Mak Jenny ni tak nak berniaga ke Cari daging salai tak jumpa-jumpa. Sekarang daging dah tiga apa tak? 3 besen tak boleh muli. Ni sekarang ni, daging ni kita pakai bahagian strip loin geng. Strip, apa namanya? Strip loin. Strip loin. Ataupun orang panggil batang pinang. Cuci berasih. Kalau tak berasih lempar kalau sama tu. Korek sikit yang panas ni. Ni dah basuh dah berapa kali nak basuh ni? Yalah, tak ada basuh ni tu dah. Lalunya air tu. Daging mesti laluan air. Apa-apa daging semua laluan air. Ayam laluan air. Semua. Ikan pun kena laluan air. Okey geng, selamat berpuasa. Memang bulan puasa ni nak dapatkan daging, stok memang susah. Jadi daging yang ni dah dicuci, kita kena perap dengan haba dan asap selama 7 jam. Kita tak bakar direct Nampak tu bertingkek-tingkek daging Jadi ini akan ditunggu. Bermula daripada lama-lama pula dia tutup. Okey, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Okey, daging ni memang sentiasa perlu dijaga suhunya, apinya kena sentiasa ditengok supaya tidak terlalu besar, takut nanti daging dia kering dan berderai. Setelah separuh jalan, kita kena sentiasa cek daging ni, takut dia terlalu kering ke, takut dia hangus ke. Daging yang bawah tu nanti perlu dia naikkan ke atas perlu naik ke bawah. Gitulah. Ini baru 3 jam. Ada lagi 4 jam. Nak wangi lagi, kita kena letakkan sabut kelapa supaya aroma salai tu kick dan sedap dimakan. Sementara nak tunggu daging tu siap, kita potong dulu daging yang dah sedia ada untuk kita masak, dan kita menggunakan segala mesin-mesin ni agar lebih cepat dan lebih cantik potongannya. Ramai juga yang potong sebenarnya. Dan ini saya kena siapkan bara api untuk kita sangai daging-daging yang dah dipotong tadi untuk mendapatkan aroma yang lebih sedap, bagi rasa lebih pekat dan bagi tekstur lebih pejal. Barulah sedap. Jadi inilah makcik kampung yang pipih cili, potong bawang semua. Yang 2 orang ni saya tak tahulah. Ni live host ni macam seronok betul lah hidup dia. Sebelum masak, kita nak kena prepare lah dia punya gulai, santan kena pekat, cili dia kena ngam-ngam pedas just nice. Dan ini pula makcik-makcik dan kakak-kakak yang jaga bahagian dapur. Yang 2 orang ni aku tak tahulah. Memang happy go lucky betul Dan hasilnya nampak pekat, likat, sedap sebelum kita campurkan dengan daging tu. Aduh, kalau tak asli, bukan Mak Jenny lah namanya. Ini pun rasanya dah nak siap salai dah ni. Dah dekat 7 jam salai dan api dia memang sentiasa kena jaga sampai daging salai tu betul-betul siap. Ini sudah siap masak. Ini dah cantik, dah masak perfect. Nampak tak tu? Kita tunjuk, kita potongkan daging dia yang dah masak ni. Kita ambil banyak sikit. Jom kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Korang tengok. Tengok luar dia begini kan, dalamnya tada. Cantik dalam dia. Juicy. Mak Jenny punya daging salai tak
ikan kering. Yang ini pun sama. Luarnya nampak angus kan? Tapi dalam dia, waduh. So, air-air daging ni semua akan masuk dalam lauk korang. Okey? Dan hasilnya adalah ini. Masak lomak daging salai omak je ni. Nampak lembut daging dia dan berlemak. Kita dah putus stok hampir 2 minggu sejak Ramadan ni. So ini dah ada stok tapi tak banyak. Ini je yang ada. Saya akan buka promo dengan free sambal, free gift yang lain juga nanti pada hari Rabu ni 25 Februari bermula 12.30 hari. Jangan lupa ramai-ramai masuk live saya besok hari Rabu. Ini dagingnya, ini sudah siap dimasakkannya. Jangan lupa masuk live. Cekut.